Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk perbezaan antara simpanan di dalam ASB dan juga di dalam bentuk emas, tuan-tuan. Okey, pada tahun lepas, tuan-tuan, ni pada 1 Januari 2025, modal RM300,000. Okey, kalau simpan di ASB, tuan-tuan, satu lagi simpan di dalam bentuk emas. Modal yang sama, tuan-tuan, simpan di dalam ASB, maka dari segi pulangan tahun lepas, tuan-tuan, untuk ASB adalah 5.75%. Okay, selepas setahun, pada tahun ini, berapa pulangan yang akan dapat melalui ASB adalah RM300,000 didarab dengan 5.75%. Maka tuan-tuan akan dapat sebanyak RM17,250. Maksudnya, duit yang RM300,000 ni akan jadi RM317,250. Berapa keuntungan? Keuntungan sebanyak RM17,250. Ni kalau simpan di dalam ASB, tuan-tuan. Satu lagi, simpan pada 1 Januari, harga emas pada waktu tersebut adalah RM409 per gram. Jadi dengan nilai RM300,000, tuan-tuan, pada waktu tersebut RM300,000 dibahagikan dengan harga semasa 1 Januari tadi RM409, maka akan dapat 733 gram. Okey, akan dapat sebanyak 733.5 gram. Okey, untuk harga hari ini, tuan-tuan, harga emas adalah RM639. Maka berapa kita tengok nilai tersebut? 733.5 gram dijarak dengan 639, maka kenaikan harga ataupun keuntungan dia daripada simpanan RM300,000 jadi RM468,704. Jadi nilai semasa akan jadi RM468,704. Berapa keuntungan? Keuntungan adalah RM168,704 dalam tempoh masa setahun. Jadi, tuan-tuan, sebab tu kalau ada duit yang banyak, jangan simpan semuanya dalam ASB, tuan-tuan. Sebaliknya kita simpan di dalam bentuk emas. Tempoh masa yang sama, modal yang sama, cuma sini simpan dalam ASB, keuntungan RM17,250. Modal yang sama, ditukar ke dalam bentuk emas, dapat 733 gram dengan harga semasa, tuan-tuan, yang akan jadi RM468,704 dan keuntungan bersih selama setahun adalah RM168,000. Jadi sebab tu, tuan-tuan, untuk jangka masa yang panjang, lebih baik kita tukar dalam bentuk emas sebab emas lebih menguntungkan berbanding dengan simpan dalam ASB. Jadi nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.